Salam, selamat jumpa lagi di Kelab Golf Negara Subang. Sebelum game bermula, saya ke driving range dulu untuk sesi memanaskan badan. Hari ini kita bermain di Agong 9 ataupun First Tee bersama Abang Arifin, Morita Jepun dan Dato' Aziz. Lubang pertama, target kita ialah center fairway ataupun sedikit kiri. Sebab apa? Jika bola kita ke kanan, kemungkinan besar akan masuk ke bunker, fairway bunker. Jadi agak sukarlah untuk kita membuat second shot yang terbaik. Alhamdulillah, bola saya betul-betul landing di tengah-tengah fairway dan agak mudah untuk saya menggunakan saya punya 3 wood. Target kita 3 wood ni ialah kanan fairway. Sebab apa? Green dia tu curve ke kiri. Third shot saya tinggal 50 meter. Agak mudah lah untuk kita on the green. Bagi mereka yang third shot agak jauh, sekitar ke 150 ke 100 meter, agak susah nak landing di green. Jadi target kita ialah kanan green untuk mengelakkan bunker di hadapan kiri green tu. Next, lubang 2, target kita center atau sedikit left fairway. Kalau terlalu kanan sangat, kita agak susah nak nampak green. Target kita second shot ialah di kanan green. Tak kira lah pin tu di merah ke, putih ke, biru ke, kena main kanan dan main short one club. Sebab apa? Kadang-kadang dia landing depan green tu, dia boleh roll out masuk kolam di belakang tu. Kalau main kiri pula, depan kiri tu ada bunker. Kalau carry bunker, confirm masuk pond belakang tu. Next, lubang 3, kena main center ataupun sedikit kanan fairway. Jika pin biru di belakang. Sebab apa? Jika kalau kita on di kiri fairway, flag di belakang belah kiri, kita tak akan nampak green. Unless kalau siapa yang pandai main draw. Tee off saya tadi agak baik, betul-betul di center fairway, tinggal 90 meter saja lagi to the flag. Agak mudah untuk regulation on. Next, par 3, hole ni agak susah, panjang. Bunker berselerak kiri, kanan. Posisi terbaik ialah betul-betul di tengah-tengah green. Hanya itulah satu-satunya pintu lorong untuk nak masuk ke green.
Lubang 5 ni index 1, par 4. Saya pun tak pasti kenapa dia index 1, tapi memang panjang. Di kiri ada kolam besar, kanan hutan. Saya sengaja main fade untuk bola saya ke kanan, sebab lubang ni kita memang reserve untuk main boogie lah. Tapi bola saya kanan teruk, masuk hutan belantara. Punch keluar pun kena pokok yang rapat-rapat tu. Saya punch kali ketiga, mujurlah keajaiban berlaku. Apa yang ajaibnya tu? 30 kaki pat masuk. Macam tak percaya safe par. Next par 5. Par 5 ni agak senang. Fairway dia seluas mata memandang. Kiri ke, tengah ke, kanan ke, tak kisah. Tapi yang terbaik sedikit kanan lah. Distance saya ke green dalam 240. Rasanya boleh nak letak dua tepi green dengan 3 wood, tapi agak risky sebab bunker bersepah. Jadi saya pilih layout dengan rescue 5 saja. Third shot saya dalam 90 meter je. Memang mudah, tapi mudah tak mudah. Saya pun boleh miss green dengan distance macam tu. Mujur lah. Chip saya bagus, putt pun bagus. Par 3 lubang 7 ni agak susah. Jauh 170 meter, bunker depan, kanan, kiri. Tak ada ruang untuk tak ada pintu nak on jika main bola rendah. Melainkan siapa yang boleh main tinggi, boleh. Kalau tak, bola tu dia on, dia keluar green balik. Lubang 8 ni nak kena pandai pilih kat mana nak letak bola. Tempat yang terbaik tengah-tengah fairway lah. Kanan mungkin masuk bunker, kiri pun mungkin masuk bunker. Tapi bunker kanan tu dekat, bunker kiri tu jauh. Siapa yang pukul jauh bolehlah main kiri. Second shot kalau nak miss, biar miss depan green, jangan miss kiri green. Kalau kiri ni payah sikit nak chip, sebab dia rumput tepi-tepi tu dia rumput melawan. Bila kita pakai wedges dia sangkut. Kanan bunker pula. Lost hole, index 5. Sebab apa index 5? Mungkin dekat kanan landing area tu ada kolam. So banyak orang akan main kiri fairway. Center pun okey juga.
Second shot yang terbaik tengah-tengah green. Kalau shot ada bunker, kiri ada bunker, kanan pun ada bunker, nasib-nasib lah kan. Untungnya 160, boleh pukul 6 lagi. Semoga sedikit perkongsian tip ni dapat membantu mereka yang belum pernah main di Kelab Golf Negara Subang. Semoga bermanfaat. Salam jumpa lagi. Terima kasih.